Okey, dalam masa yang sama Abang ni pun dah faham. Kita tuan dalam masa yang sama sibrata ni dengan Allah ni dia dua isim berpasangan. Apa dia dua isim berpasangan Ustaz? Okey, dua isim berpasangan ni tu Amru dah balas dah. Okey Amru itulah dia. Kalau Amru tak faham, Amru stay tau kelas. Seminggu, 2 minggu nanti Amru akan expert dah. Amru dah jadi orang lama dah. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, dalam masa yang sama tuan-tuan, sibghat Allah ni, dia ialah dua isim berpasangan. Okay, apa dia dua isim berpasangan? Tuan-tuan nak tak saya ulang balik tentang dua isim berpasangan? Apa dia dua isim berpasangan? Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan bagi tahu nak. Kalau tak nak, saya teruskan. Perkataan isim diubah sebagai perumpamaan. Perkataan bagi memberi makna kepada fi'il. Perumpamaan, bukan perumpamaan. Maf'ul mutlak. Okey nak okey dengar tuan-tuan Saya nak ulang balik tentang apa dia dua isim berpasangan okey, alright. Tuan-tuan dengar dulu Dia dua isim berpasangan ni tuan-tuan, dia istilah baru sebenarnya. Dia istilah baru. Kalau tuan-tuan belajar sistem lain daripada sistem Ustaz Nasar ni, tuan-tuan tak akan jumpa ada orang yang kata dua isim berpasangan. Dan kalau ada pun mungkin dia ambil daripada kita lah. Ataupun tak tahu lah, kebetulan dia fikir benda sama ke apa, tak tahu lah. Okey, dengar tuan-tuan Dia dua isim berpasangan ni, dua-dua kalimat isim, tapi isim yang kedua tu dia menjelaskan tentang isim yang pertama tu. Contoh yang paling mudah saya cuci baju sekolah. Baju sekolah tu dua isim berpasangan. Saya cuci baju sekolah. Saya cuci baju tuan-tuan, saya tak cuci sekolah. Tapi sekolah kena letak dekat lepas kalimat baju tu untuk tunjukkan baju apa yang saya cuci. Nampak? Saya cuci baju sekolah. Katalah mak tanya kan, awak cuci baju apa? Saya cuci baju sekolah. Jadi kalau kita tak sebut sekolah tu, mak kita akan tanya lagi, baju apa kau cuci? Saya cuci baju, mak. Saya cuci baju. Baju apa? Saya cuci baju. Yelah, baju apa? Kena sebut baju sukan ke, baju sekolah ke, baju kerja ke, baju biru ke, baju cantik ke, baju raya, kena tambah satu perkataan. Yang itu kita panggil dua isim berpasangan. Baju sekolah, baju raya, baju cantik. Dengar tuan-tuan Dua isim berpasangan ni tuan-tuan, dia mesti kena ada dekat dalam ayat. Dia tak boleh dia duduk dua orang aja. Baju sekolah, sibghat Allah, acuan Allah, dia tak boleh tu.